Korang mesti pernah nampak gambar-gambar macam ni lalu kat media sosial baru-baru ni kan? Gambar yang nampak macam tak logik tapi ia betul-betul terjadi. So, jom kita bedah siasat. Apa sebenarnya cerita di sebalik semua ni? Bayangkan gunung-gunung kat area Mekah dan Madinah yang selalunya kita tengok kering kontang warna coklat tu, tiba-tiba, boom, hijau macam padang golf. Memang cantik gila, tapi pada masa yang sama, ia buat kita terfikir satu soalan yang lagi besar. Dan soalan itulah yang kita nak explore sama-sama. Adakah ini just satu fenomena alam yang wow atau ada something yang lebih mendalam kat sebalik semua ni? Okey, jom kita start dengan fenomena yang jadi punca semua orang bercakap pasal ni. Macam mana satu landscape yang kita dah kenal beribu tahun boleh berubah sekelip mata macam ni? Okey, tengok ni. Sebelah kiri tu, itulah imej tanah Arab yang kita semua kenal. Panas, kering, gersang. Tapi, tengok pula sebelah kanan. Ini realiti sekarang. Beza dia bukan sikit-sikit tau, tapi memang terkejut gila. Kalau dari segi sains, puncanya agak straightforward. Hujan lebat yang turun tak berhenti, dia macam kejutkan tanah yang dah lama tidur. Benih-benih purba yang terperangkap kat bawah tu, akhirnya dapat peluang nak tumbuh. Tapi kan, persoalannya, macam mana boleh jadi kat salah satu tempat paling kering kat dunia, padang pasir Arab ni kan terkenal dengan cuaca ekstrim dia. So, kenapa sekarang? Jawapan dia mungkin dah ada sejak 1,400 tahun yang lalu lagi. Okey, sekarang kita tinggalkan sekejap fenomena moden ni. Jom kita undur masa ke belakang. Tengok satu teks purba yang bagi konteks yang mind-blowing pasal apa yang kita tengah tengok dengan mata kita sendiri hari ni. Lebih 1,400 tahun lepas, ada satu hadis yang direkodkan. Hadis ni cakap secara spesifik yang tanah Arab akan kembali hijau dan ada sungai-sungai. Dan ini adalah salah satu tanda akhir zaman. Cuba bayangkan, masa hadis ni disebut, benda ni mesti kedengaran macam mustahil kan? Okey, sekarang part yang paling menarik. Ada satu je perkataan kecil dalam hadis tu yang ubah semua benda. Perkataan kembali. Bukan menjadi, tapi kembali. Ini macam bagi hint yang, keadaan hijau ni pernah jadi sebelum ni. Persoalannya, betul ke? Ada bukti ke? Kat sinilah sains moden masuk. Apa yang dulu orang anggap sebagai kepercayaan atau ramalan semata-mata, sekarang kita mula jumpa bukti fizikal yang dah lama tersembunyi kat bawah padang pasir tu. Ada satu projek kajian besar-besaran, nama dia Paleo Deserts Project. Saintis-saintis power dari seluruh dunia guna teknologi satelit yang canggih gila untuk scan sejarah geologi semenanjung Arab. Dan apa yang diorang jumpa, sumpah ia betul-betul ubah cara kita pandang tempat ni selama-lamanya. Tengok timeline ni. Gila kan kaitan dia? Beratus ribu tahun dulu, wujud zaman yang dipanggil Green Arabia. Lepas tu, kurun ke-7, hadis ni direkodkan macam satu memori geologi yang disimpan dalam bentuk lisan. Dan sekarang, fast forward ke zaman moden, sains sahkan benda tu betul. Guna imbasan satelit tu, saintis jumpa kesan fizikal lebih daripada 10,000 tasik purba dan sistem sungai yang dulu mengalir kat tempat yang sekarang ni jadi padang pasir. Bukan 100, bukan 1,000, 10,000. Cuba bayangkan betapa berbezanya muka bumi masa tu. Dan ini mungkin bukti paling padu sekali. Tim pengkaji ni jumpa fosil haiwan-haiwan yang mustahil gila boleh hidup kat padang pasir. Badak air, buaya, gajah gergasi. Ini semua binatang yang hidup kat savana, yang subur, yang banyak air. Campuran ni pula dia macam kapsul masa. Ada tapak kaki gajah, unta dan manusia purba yang berusia 120,000 tahun. Terawet dengan sempurna dalam lumpur yang dah mengeras. Dia macam cerita sebuah dunia yang dah hilang, di mana manusia dan haiwan gergasi ni lepak sama-sama kat satu landscape yang basah dan subur. Betul-betul kat tengah-tengah tempat yang sekarang ni jadi padang pasir. Okey, so kita dah tengok sejarah purba dia. Sekarang, jom kita patah balik ke zaman moden dan tengok apa faktor-faktor yang buat perubahan ni jadi laju gila depan mata kita. Ada 3 benda utama yang jadi pemacu serentak. Nombor 1, perubahan iklim global. Nombor 2, cuaca pelik yang makin ekstrim kat sana. Dan yang ketiga, ironinya, usaha manusia sendiri. Ini bukan cerita pasal hujan biasa-biasa dah. Kita tengah cakap pasal salji turun kat padang pasir, hujan batu besar macam bola golf, dan tiba-tiba ada banjir kilat yang teruk. Benda-benda pelik ni jadi makin kerap dan makin kuat. Jauh dari apa yang normal.
Selain daripada alam semula jadi, usaha manusia pun main peranan juga. Projek-projek mega macam Saudi Green Initiative dan teknologi pembenihan awan pun tengah menyumbang kepada penghijauan ni. Macam tak sengaja, tindakan kita ni seolah-olah tengah tolong lengkapkan kitaran yang disebut 1400 tahun dulu tu. Okey, lepas kita tengok ramalan purba, bukti sains dan faktor-faktor moden, kita sampai kat soalan paling besar. Jadi, macam mana kita nak tafsir semua benda ni? Benda yang dulu orang anggap mustahil, sekarang jadi live show depan mata kita. Kita tak payah baca buku sejarah, kita cuma perlu buka phone, scroll media sosial dan kita boleh nampak ramalan ni tengah jadi kenyataan. So, soalan paling utamanya sekarang, macam mana kita nak tengok benda ni? Adakah ia cuma satu kitaran alam yang cantik untuk kita kaji? Satu keajaiban sains? Atau ia sebenarnya bawa satu mesej yang lebih dalam tentang zaman kita sekarang ni? Sumber yang kami kaji menyimpulkan benda ni dengan satu metafor yang memang deep. Pemandangan hijau ni bukan satu pesta untuk kita raikan, tapi ia sebenarnya satu jam lonceng gergasi yang tengah berdering kuat gila untuk kejutkan kita dari tidur yang sangat-sangat lama. Last kali, tak kisahlah kita nak tengok ni dari sudut ramalan ke, sains ke atau gabungan dua-dua, satu benda yang pasti, alam semesta tengah berubah dengan cara yang sangat drastik. Ia macam tengah hantar satu isyarat yang jelas. Soalan yang tinggal untuk kita fikirkan, adakah kita tengah dengar?